Apa yang kita boleh buat dengan 10 dinar ni? Save dulu video ni supaya jadi rujukan di masa akan datang. Hari ini, nilai semasa 10 dinar ini adalah sekitar 25,000. 10 dinar bersamaan 42.5 gram emas 999 sebenarnya banyak fungsinya dalam keuangan kita. Kita boleh simpan 10 dinar ini sebagai simpanan kecemasan ataupun emergency fund sesuai untuk mereka yang bergaji sekitar RM5,000 sebulan. 10 dinar ni boleh cover keperluan 3 ke 4 bulan hidup. Malah 10 dinar ini tidak mudah bocor macam duit tunai. Nilainya terpelihara walaupun inflasi naik. Yang kedua, untuk rolling modal bisnes. Pemilik bisnes boleh jadikan 10 dinar ini sebagai bank sendiri, yang mana kita boleh cairkan emas ini bila memerlukan dan boleh mengelak untuk ambil pinjaman mahal seperti berhutang dengan bank, atau ia juga boleh membantu cash flow bagi peniaga lebih stabil. Nombor 3, tabung umrah berdua. Anggaran umrah selesa untuk sepasang suami isteri adalah sekitar 20 ke 25,000. Jadi kumpulah 10 dinar ini sebagai sasaran. Letak target untuk capai 10 dinar secepatnya bagi sepasang suami isteri. Emas senang dikumpul sikit-sikit dan kita tak rasa terbeban pun. Melalui akaun Masgat, kita boleh menampung emas bila-bila masa sahaja serendah 1 gram atau minima RM100. Cukup masa kita boleh jual emas dan terus boleh tunaikan umrah untuk sepasang suami isteri. 4. 10 dinar ini juga boleh digunakan sebagai tabung masa depan ataupun goal based saving. 10 dinar boleh menjadi matlamat untuk deposit rumah, deposit kereta, pendidikan anak-anak, travel besar ataupun dana kecemasan keluarga. Nak saya bantu mendapatkan 10 dinar ini? Jom boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun Masgat percuma, saya akan bimbing sebaiknya.